Alhamdulillah, saya baru saja selamat sampai di rumah, pulang daripada program bersama dengan anak-anak pelajar-pelajar di universiti-universiti di Jordan dalam program pertama kali ke-20 bersempena sambutan Jubili Perak Majlis Mahasiswa Malaysia Jordan. Beradanya saya di Jordan untuk kali ini sangat singkat. Saya tiba pukul lebih kurang 2 pagi pada hari Khamis malam Jumaat, maknanya dah masuk Jumaat. Daripada lapangan terbang terus ke Irbid, lebih kurang pukul 5 pagi sampai ke tempat penginapan. Berehat sekejap, pagi ada program yang dijalankan daurah kendalian sahabat saya Al-Fadhil Profesor Madya Dr. Khalif Muammar, dan tengah hari tu solat Jumaat, lepas solat Jumaat baru saya jenguk sekejap berjumpa dengan Dr. Khalif dan beberapa orang AJK ada bersama. Malam tu baru ada program yang saya sampaikan tetapi dalam bentuk yang lebih santai, dan sepenuhnya program pertama itu ialah hari berikutnya iaitu pada hari Sabtu. Masa yang ada di Jordan tu terlalu singkat hingga saya sebenarnya tidak sempat untuk menghayati bahawa realitinya saya berada di Jordan, dan kali pertama datang semula ke Irbid selepas mungkin kali terakhir datang ke Irbid tu sekitar tahun 2001, dan kali ini tahun 2025. Lebih mengujakan saya sebab ramai juga sebenarnya pelajar yang berada di Jordan sekarang adalah anak-anak kepada sahabat-sahabat sepengajian dulu. Jadi mulut tu kena adjust bercakap, bukan adik-adik para pelajar tapi anak-anak, dan saya tumpang seronok dan berbangga. Terima kasih kepada mereka yang memperkenalkan diri. Ustaz kenal ayah saya, asyik terkejut je lah kerjanya. Oh, Masya Allah, tumpang seronok, tumpang gembira. Secara umumnya program pada kali ini memberikan rasa gembira kepada saya melihatkan kepada kualiti yang ditunjukkan oleh para pelajar sekarang ni terhadap banyak perkara. Walaupun sekarang ni kita banyak mengeluh, kita komplain tentang pelajar-pelajar tak ada common sense, buat benda yang bukan-bukan, mengarut. Dan kita rasa tak happy tu bukannya kerana kita terjejas apa-apa, tapi kita harap perkara tersebut tidak berterusan dalam diri. Jadi kita perhatikanlah cara mereka berinteraksi, cara mereka mengendalikan program, problem solving. Itu antara benda yang selalunya saya akan beri perhatian. Saya seronok bila berjumpa dengan para pelajar, menengokkan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan, minat mereka kepada wacana-wacana yang bukan sahaja bersesuaian dengan peringkat kesarjanaan mereka sebagai para pelajar peringkat sarjana muda dalam bidang pengajian Islam bersama dengan bahasa Arab. Itu antara yang utamanya lah. Tetapi juga dimensi kepelbagaian rujukan yang mereka guna, which is berbeza daripada zaman kami dulu, menunjukkan yang mereka responsif terhadap peluang yang mereka ada pada zaman sekarang. Impression yang saya dapat daripada beberapa hari berada bersama dengan anak-anak ni, saya sangat gembira dan berbangga dengan mereka. Tahniah semua. Dan saya memang tahu saya tak lama berada di Jordan kali ni, jadi tak adalah mereka-reka teringin itu. Walaupun dalam hati tu berhajat juga, antaranya saya teringin nak makan maklubah Jordan, terutamanya mansaf, dan yang ketiganya kinafah daripada kedai Habibah. Tapi insyaAllah a good reason untuk datang sekali lagi, mungkin dengan family, sebab bila datang semula ke Jordan saya nampaklah jauh berbeza daripada Jordan kali terakhir saya datang ataupun zaman belajar dulu. Boleh pujuklah family kalau nak bercuti pergi ke Jordan untuk mereka berkenalan dengan tempat di mana abi mereka belajar dulu kan, insyaAllah. Terima kasih juga kerana mengajak saya bersama. Tak terfikir, tak tergambar, sebab jemputan untuk ke program pertama ni baru lagi agak last minute. Tahun-tahun yang sebelumnya pun last minute yang lebih last minute, jadi memang langsung tak berpeluang nak mempertimbangkannya langsung. Tapi pada kali ni munasabah, cuma sebab saya baru sahaja balik daripada Malaysia dan kemudian hari Sabtu akan datang ni akan ke program satu lagi pula dekat Scotland. Mungkin dah tua lah kot ya, bila dah peringkat pakcik-pakcik ni, bila pergi rumah anak-anak, bila pergi berjalan mana-mana, dia tak sabar nak balik ke rumah sendiri kan. Itu antara simptom lah orang yang dah tua. Walaupun perjalanan balik agak mencabar sebab penerbangan saya bertukar daripada pukul 3.30 pagi berlepas daripada Amman ke Istanbul, dilewatkan
sehingga ke jam 10 pagi. Lama jugalah stranded dekat lapangan terbang Aman tu, sangat-sangat meletihkan. Lepas habis program terus menuju ke lapangan terbang, kemudian stranded pula 7 jam dekat airport disebabkan oleh cuaca buruk. Jadi kapal terbang tu saya nampak, oh dah nak sampai dah, nak mendarat, tapi dia tak mendarat. Dia terus naik balik dan berpusing. Bukan setakat pusing nak cuba mendarat, tapi dia pusing tu terus balik ke Turki semula. Jadi terlepas penerbangan daripada Istanbul ke Dublin menyebabkan saya kena spend 1 malam dekat Istanbul. Mujur Alhamdulillah, Pegasus Airline menguruskan hotel sekali dengan lunch dan dinner. Lega sedikitlah, sempatlah berehat sebelum menyambung perjalanan subuh tadi, dan ni baru saja sampai ke rumah. Sampai-sampai di rumah terus kena buka komputer sebab launchpad memerlukan kepada 3 slide talking point saya yang sepatutnya saya berikan semalam untuk persediaan kami bermesyuarat dengan CEO Research Island dalam sehari 2 lagi. Jadi sampai tadi baru terperasanlah yang saya tak sempat nak buat benda tu ketika transit di Istanbul. Walaupun dapat hotel, tapi hotel tu kira nak tidur saja, tak boleh nak fikir buat benda lain, dan baru saja selesai. Jadi saya buat video ini untuk merakamkan rasa syukur dan penghargaan dan mendoakan kejayaan anak-anak semua yang berada di Jordan. InsyaAllah kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, mudah-mudahan insyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga hari penuh makna, bumi Isra ajak bertanda, sambutan kali ke-25 pertama Jordan, sirahnya panjang. Giliran Irbit si tuan rumah, University Yarmouk kita ziarah. Walau singkat kenangannya indah, rahmat Allah di bumi bertuah. Anak-anak yang saya kasihi, nafarkan